kembali ke channel YouTube aku, Man Bakpo Channel, geng. Okay, sebelum tu kita selawat Nabi dulu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Okay, geng, hari ni pagi ni aku meneruskan misi mencari ikan tebal pipi episod 44, geng. Jadi lokasi aku hari ni dekat alam. Buat biasa aku mancing alam. Okay. Jadi aku main dekat sini lah. Aku dah standbykan payung semua. Aku dah set up barang-barang pancing aku semua. Aku dah set up. Kau boleh tengok tu. Rod aku hari ni aku buat 2 batang, geng. Aku dah set up impeller aku dengan rod aku satu yang benda lah G-Tech. 2 aku bawa hari ni. Jadi umpan aku hari ni pun saiz cantik, saiz 30. So aku dah buat balingan lah pagi ni. Nak tengok boleh strike tak ikan tebal pipi ataupun ikan-ikan lain. Air sekarang ni cantik, geng. Air jalan pasang. Cuaca pun agak redup sikit, tak panas. Tapi aku dah standby payung, takut kejap dia tiba-tiba panas. So tak nak cakap banyak, jom kita pasang umpan. Lepas tu kita buat balingan pada pagi ni, okey? Okay, geng, aku dah buat balingan untuk 2 batang rod aku. Jadi sekarang ni kita tunggu, moga hari ni boleh strike ikan target kita, geng, dan boleh mendatangkan hasil. Mantap.
hancur geng umpan aku. Tak tahulah ketam ke anak ikan ke, hancur lah. Alhamdulillah geng, ada strike pagi ni. Daripada pagi tadi aku tunggu dah sampai pukul 11. Dapatlah tukar seekor. Tapi kita lepaskan lah geng. Tak payah ambil lah. Okay. Okay geng, kita lepaskan dia. Lagi dia membesar lagi. Dia yang tukar Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Moga-moga lepaskan tukar ni dapat strike ikan tebal pipi geng. Mantap. Okey geng, sekarang ni dah pukul 11. Boleh tengok jam aku. Aku cuma strike ikan tukar ni geng. Lepas tu lain ikan tak ada. Sekarang ni air dah surut. Air dah surut habis geng. Jadi aku punya umpan pun dah tak banyak. Tinggal 2 ekor ya udang aku. Jadi kita buat 2 balingan lagi lah tinggal. Lepas tu kita tengok
masih boleh strike ikan target kita ataupun ikan-ikan mega. Okay geng, jadi kita teruskan menunggu. Mantap. Okay geng, sekarang ni dah pukul 12. Aku dah buat balingan last. Tadi masa aku baling ni jatuh, lepas tu ada makan. Dah senyap, aku biar dulu kejap. Jadi kita tunggu dalam 15 minit ke 20 minit geng. Kalau tak ada juga, kita balik geng, okay? Sebab dah panas sangat geng. Sebaik aku ada bawa payung yang boleh berteduh. Dia punya bahang lain macam, bahang nak hujan. So kita tunggu lah lebih kurang 15 ke 20 minit. Okay geng, semoga ada strike gorgon. Mantap. Okay geng, sekarang ni dah pukul 12:17 minit. Okay, dah tak ada ikan nak makan dah geng. Tadi aku cuma strike tuka seekor, alhamdulillah tak kumpau. Tak macam siri lepas aku kumpau, kali ni aku tak kumpau, alhamdulillah. Cuma lama jugalah aku nak menunggu. Tapi sekarang ni cuaca dah mula mendung, panas bahang nak hujan. Kau boleh tengok cuaca, awan hitam dah mula datang. Jadi dia punya bahang tu tak ada kesian geng. Lain macam dia punya panas. So aku ambil keputusan, kita balik lah. Umpan pun dah habis, dah tak ada apa dah kita nak mancing. Kita balik geng, okay? Terima kasih geng kepada korang selama ni sudi support channel YouTube aku, Man Baku Channel. Aku doakan kita semua dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki dan dipermudahkan segala urusan dunia dan akhirat. Amin. Kita jumpa lagi di next episode geng. Mantap.